mengapa video-video yang saya terbitkan macam boring aja, cerita isu-isu yang serius, cerita tentang ekonomi, cerita tentang perniagaan, tak ada yang santai-santai ke? Sebabnya memang misi saya ialah untuk berkongsi pengalaman dan juga pandangan saya dalam topik-topik ekonomi dan bisnes, dan kadang-kadang saya sebut juga tentang tadbir urus. Jadi memanglah isu-isu ini, topik-topik ini taklah serancak dan taklah macam menyeronokkan macam topik-topik lain, mengumpat orang, marah orang, kutuk orang. Jadi saya tak buat benda-benda macam tu. Cuma pandangan-pandangan saya adalah berdasarkan pada pengalaman yang saya lalui, maklumat yang saya dapat, dan juga apa yang saya kira perlu difikirkan bersama, sebab kita ni dalam nak bina negara, nak bina masyarakat, kita tak boleh pilih yang menyeronokkan dan yang suka-suka saja. Kita tak boleh serius dalam benda yang main-main dan main-main dalam benda yang serius. Kita kena bersungguh-sungguh. Jadi saya memang fokus kepada nak kongsi pandangan, pengalaman dalam bisnes, ekonomi, tadbir urus, keusahawanan, CEO dan seumpamanya. Jadi saya akan tetap teruskan apa yang saya lakukan ini, dan sekiranya anda rasa ianya bermanfaat, ada isu-isu yang kena dengan apa yang anda perlukan, saya harap anda dapat memanfaatkan perkara itu dan mungkin kongsi dengan rakan-rakan dan sahabat-sahabat yang mungkin akan dapat juga kebaikan daripada apa yang saya kongsikan di sini.